buat sikit sini. Tutup boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ni setelah sekian lama. Kita sibuk dengan tugas-tugas. Hari ni baru kita dapat bersiaran. Dan hari ni ada banyak isu-isu panas yang perlu kita ulas. Saya yakin ramai yang nak bertanya soalan. Boleh ajukan soalan kita di ruangan TikTok. Kita boleh bersoal jawab, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, bersama saya di studio hari ini Saudara Hafiz, Saudara Amar, Saudara Waiz. Okey, kita mulakan dengan soalan daripada studio dulu. Silakan. Okay. Soalan pertama, Datuk. Okey. PN janji bagi rakyat RM 6,000 setahun. Bebas beli apa saja, bukan macam SARA, Sekat Pilihan Rakyat. Sekat Pilihan Rakyat. Ketua Bangkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Perikatan Nasional akan memperkenalkan bantuan perkhidmatan nasional BPN sekiranya menjadi kerajaan dengan pemberian tunai sehingga RM 6,000 setahun dan atau RM sebulan, RM RM500 sebulan kepada isi rumah memerlukan. Apa komen Datuk? Pertama sekali saya ucap tahniahlah kepada PMX kerana belanjawan yang telah beliau kemukakan beberapa hari yang sudah jelas telah menutup mulut pembangkang. Ada yang kata belanjawan ni tak bagus macam Syahril Hari ni pula Hamzah pula counter offer. Pertama sekali tuan-tuan, cukuplah kita ditipu. Berapa lama dah kita nak kena tipu ni dengan puak-puak Perikatan Nasional ni. Kalau mereka ni mampu nak bagi RM6,000 setahun, dah lama dah dia bagi ketika dia menjadi kerajaan, tuan-tuan. Ini orang yang bercakap ni kalau tak pernah jadi kerajaan, kita bolehlah dengar, percaya tak boleh lagi, kan? Apatah lagi kalau dia pernah jadi kerajaan dan ketika dia jadi kerajaan, habis kuat, dia hanya bagi 10% daripada apa yang dia janjikan hari ni. Jangan lupa tuan-tuan, dia lockdown satu negara, semua orang tak boleh keluar rumah, semua orang mampui, kita tak boleh nak bagi makanan yang sempurna pada anak-anak kita, terutamanya orang-orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, Akhirnya apa berlaku? Semua saving kita terpaksa kita gunakan zaman Covid, Kemudian kita tak boleh cari kerja. Ada yang essential services dibenarkan keluar, tapi non-essential tak dibenarkan keluar. Pemandu teksi dibenarkan keluar, tapi orang yang nak pergi kerja tak dibenarkan keluar. Jadi pemandu teksi ni nak bawa siapa, tuan-tuan? Inilah kebangangan zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. 18 bulan jadi Perdana Menteri, dia lockdown satu negara. Dia ingat dia bagi RM600 setiap isi rumah tu, dia boleh menyelesaikan masalah semua orang. Hari ni bila kuasa dah tak ada, dia janji nak bagi RM6,000, 500 bulan, tuan-tuan. Ini satu lawak yang saya rasa cukup menghiburkan, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, ini idea bodoh yang datang daripada seorang yang tak mampu urus kewangan diri sendiri, sehingga anak dia terpaksa merompak minyak subsidi, untuk meneruskan kehidupan. Kalau diri sendiri pun terpaksa rompak minyak bersubsidi, hak milik rakyat ini dia kena rompak, dia kena menipu untuk teruskan kehidupan. Ada hati, tuan-tuan, dia nak janjikan RM6,000 setahun. Hamzah, saya nak beritahu dengan Hamzah ni satu je. Itu yang STR tu, 10.8 bilion setahun. Ada yang dapat 2,000, ada yang bujang dapat kurang daripada tu, separuh, Itu pun 10.8 bilion. Yang kamu janji ni, Hamzah, lebih 3 kali ganda lebih banyak tau. So cakap tu biarlah cakap menggunakan otak. Kalau macam ni lah orang yang diharapkan oleh Perikatan Nasional,
nak jadi bakal PM memang ranap negara, tuan-tuan. Sebab dia cakap dulu, dia fikir kemudian. Dia tak fikir bahawa bila kita nak bagi STR RM6,000 ataupun kita nak bagi sebulan RM6,000, tak kira lah RM6,000 ni boleh belanja kat mana sekalipun, kita kena tahu implikasi kewangan dia, cukup lah kalau ada rakyat Malaysia yang masih lagi nak percaya dengan janji-janji manis macam ni. Aduh, saya tak tahu nak cakap apa lah. Saya tak tahu nak cakap apa. Cukuplah kita dah kena tipu banyak kali. Hari ni sepatutnya rakyat Malaysia ni dah sedar bahawa bukan semua apa yang dijanjikan oleh pembangkang itu boleh dilaksanakan bila mereka berkuasa. Sejarah membuktikan banyak pihak berjanji, banyak pihak mengeluarkan formula. Last sekali bila dapat kuasa, dia tak boleh buat, tuan-tuan. Jadi cukuplah. Lagi apa tadi dia cakap selain daripada RM6,000 dia nak bagi apa? Pendidikan percuma. Pendidikan percuma. Ini juga adalah janji PAS sebelum ni. Tetapi bila mereka berkuasa, tuan-tuan, 33 bulan mereka berkuasa, ada tak mereka bagi pendidikan percuma? Mereka tak bagi pendidikan percuma. Jadi apa yang mereka hari ni janjikan ialah janji manusia-manusia desperado yang terdesak nak menumbangkan kerajaan sedia ada dengan harapan ada rakyat yang berfikiran cetek boleh termakan dengan janji-janji manis yang dah pasti mereka tak boleh tunaikan. Kita bagi pendidikan percuma ni, saudara belanja ni, kalau nak hapuskan pendidikan ni, kalau 3-4 tahun sudah, kos dia 43 bilion. Sekarang ni makin lagi banyak. Kita bagi pinjaman PTPTN lagi banyak yang perlu kita tangguh. Dah cantik tu PMX bagi pendidikan percuma kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Anak orang kaya, tuan-tuan, takkan nak bagi juga pendidikan percuma, kan? Kita beri prioriti kepada orang yang betul-betul tidak berkemampuan. Seperti mana apa yang kita dengar dalam ucapan pembentangan belanjawan 2026, hampir semua tuan-tuan, apa yang kerajaan umumkan lebih menjurus ke arah nak melaksanakan kemaslahatan, diberikan keutamaan kepada orang yang betul-betul memerlukan dulu, iaitu golongan lebih 40, ada lebih kita bagi kepada M40, ada lebih kita akan bagi juga puak-puak yang top 20 ni berasa. Okey? Silakan soalan lain. Ahli Parlimen Kota Melaka mencabar Ahli Parlimen Larut Hamzah Zainuddin untuk membentangkan alternatif belanjawan. Kalau dulu Pakatan Rakyat ada buku jingga, tapi untuk Perikatan Nasional masih tiada lagi. Ya, Kota Melaka cabar supaya diberikan alternatif bajet. Tapi nampak gayanya pembangkang hari ni, kan, mereka ni tidak ada brain di dalam pasukan mereka untuk menghasilkan bajet yang tersendiri. Itu sebab Hamzah merapu, melontarkan 1-2 cadangan. Memanglah dengar memang sedap lah, siapa tak nak 6,000 sebulan. Tapi kalau ada yang termakan dengan janji manis ni, tak tahulah, kan. Siapa tak nak duit yang diterima tu bebas, boleh dibelanjakan di mana saja. Kena faham, kan. Dia cakap boleh cakap lah, dia kena tahu tau. Kena ada terminal yang ada interlink up sistem dengan Kementerian Kewangan, dengan pihak yang menyalurkan dana STR tu, kan. Kalau kedai tu kecil, kan, dia tak mampu nak adakan terminal tu, macam mana orang nak berbelanja di situ? Itu sebab kedai-kedai besar macam Maidin dan sebagainya. Tapi kalau orang cakap, dia tak fikir dulu, dia main cakap je. Kemudian baru dia sedar. Ni sikit hari lagi dia sedar lah ni, kan. Sekarang dia belum sedar lagi. Begitulah keadaan pembangkang hari ni.
makin hari makin haru biru. Tak keruat. Tak tahu apa dia nak cadangkan. Dia main tembak je. Janji ada jawapan. Janji ada benda manis yang dia boleh bagi kat telinga rakyat. Hakikat dia, rakyat kena sedar bahawa janji-janji pembangkang ni dah ada track record, banyak yang tak boleh ditunaikan. Janganlah hari ni tiba-tiba kita percaya lagi dengan janji-janji. Terutamanya orang yang pernah ada dalam kerajaan, dan ketika dia dalam kerajaan, dia tidak menunaikan janji-janji ni. Dia tak melaksanakan janji-janji ni. Masa dia jadi Menteri Dalam Negeri, kenapa dia tak buat? Kan? Kenapa sekarang baru sibuk nak buat? Okey? Betul. Satu kenaan dengan Hamzah tadi. Dia orang tak ada bajet alternatif ni. Adakah disebabkan dia orang satu malas lah. Dan yang kedua sebab dia orang ni tak ada idea. Daripada hujah tadi, Hamzah hanya ambil certain point je. Dia tak menyeluruh tu. Boleh kita komen? Dia pertama nak buat alternatif bajet ni, dia memerlukan masa. Dia memerlukan engagement dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan boleh main tibai je buat alternatif bajet. Tapi pasal pembangkang hari ni bukan jenis yang nak berfikir. Bukan setakat malas. Mereka tidak ada orang-orang yang boleh merangka alternatif bajet bagi pihak mereka. Kalau dah ada, mesti mereka bentangkan. Kan? Jadi bila tak ada, dia ambil yang paling mudah. Paling mudah ialah counter offer apa yang Datuk Seri Anwar bagi. Sebenarnya mereka dah jam bila mereka tak ada point nak belasah bajet 2026. Jadi bila dah tak ada point nak belasah bajet 2026, kita tengok Witness Warren pun kata bajet tu bagus, kan? Dah buat U-turn, kan? So apa lagi? Dia lontarkan 2-3 benda yang dia rasa PMX tak boleh buat. Beza kita dengan dia ialah kita tahu lepas ni kita akan perintah balik. So, bila kita tahu kita akan perintah balik, bila kita nak mengemukakan janji, kita kena make sure janji yang hanya boleh ditunaikan. Tapi dia orang ni tahu mereka takkan boleh perintah balik. That's why dia orang akan lontarkan janji-janji yang tak munasabah, kan? Lepas pilihan raya dia jadi macam Wan Syaful Wanjan. Bila orang tanya, dulu kata nak hapuskan PTPTN, kan? Kenapa lepas tu tak ni? Ini Wan Saiful Wanjan bukan Hamzah punya ketua perangan ke dulu? Kan? Dia boleh jawab apa? Ketika kita buat janji tu, kita tak sangka kita akan menang. Betul. Sekarang ni, dia orang sebagai ahli parlimen, dia orang tahu bulan 10 adalah pembentangan bajet. Jadi maksudnya dalam Perikatan Nasional ni, dia orang tak ada kesepakatan untuk buat draft bajet. Dia biasanya bila kita dah tahu bulan 10 kita nak buat belanjawan, kita dah siap-siap dah. Even though dulu masa kita pembangkang pun, kita dah bersiap sedia untuk buat alternatif bajet. So malangnya dia orang ni tidak ada keupayaan minda untuk melakukannya. So maksudnya tu, adakah perpecahan di kalangan mereka tu sebab tak ada kesepakatan? Perpecahan ni satu bab. Tapi biasanya bukan ramai je, dia kena ada satu orang yang boleh koordinate pemikir-pemikir di kalangan Perikatan Nasional ni untuk menghasilkan alternatif bajet. Tapi pemikir ni pun tak ada, kan? Dia orang cuma ada penghibur lara, dia cuma ada pelawak, dia cuma ada pembohong, kan? Pemfitnah. Ini kepakaran yang ada pada pembangkang. Dia nak buat macam mana? Kan? Okey, lain soalan lain? Lain, tindakan KPM membenarkan 4 pelajar kes terobos dalam sekolah menduduki SPM. Apakah tindakan ini benar bagi Datuk? Apakah kita perlu halang mereka dalam menerima akses pendidikan? Dia benar tak benar ni belakang cerita.
nombor satu, seseorang itu tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Budak-budak ni, 4 orang ni betul lah, semua orang tahu dia ni merogol. Tetapi itu semua orang tahu. Tapi dah dibicarakan belum? Belum bicara, kan? Jadi kita tak boleh rampas hak dia, kan, sebelum perbicaraan tu selesai. Bagi saya, kena buang sekolah tu dah berat dah, kan? Kena ambil exam berasingan, itu pun dah kira berat juga. Saya masih ingat dulu saya ketika ditahan ISA kali pertama, saya ambil saya punya Master of Management. Pihak polis bawa saya duduk peperiksaan tak sama dengan budak lain. Ketika tu saya tahanan ISA, kan. So saya duduk classroom lain. So budak-budak ni melalui benda yang sama, kan. Kalau kita hapuskan peluang dia SPM, masa depan dia terus musnah. Tiba-tiba kalau bicara dia didapati tidak bersalah, macam mana? Kan? Kita dah tarik hak dia sebelum dia dijatuhkan hukuman. Dan ada pernah Sultan Selangor bagi pengampunan diraja pada seorang budak yang gigih belajar, kan. Dia masuk, budak-budak ni nak kena tahu, budak-budak ni semua kes jubana, kes remaja. Dia masuk penjara, kemudian dia buat dia punya diploma, degree dia, sampai sekarang dia dah ada PhD. Atas kegigihan dia tu, Sultan Selangor bagi pengampunan. So at least adalah masa depan. Sebab bila dia dapat pengampunan diraja, dia punya rekod tu semua hilang, rekod dia semua hilang. Dan dia boleh kerja, dia boleh sara hidup dia. Barulah dia berhenti jadi penjenayah, kan. Sebab dia ada education dia ada peluang pekerjaan dia. Sama juga budak-budak ni, kita belum tahu dia bersalah tak bersalah, kan. Kita tunggulah biar mahkamah menentukan sama ada dia bersalah tak bersalah, kan. Tetapi hak dia untuk mendapat pendidikan tu kita tak boleh tarik. Okey. Seterusnya, Pengurus CBN Ahmad Zahid berkata terdapat di kalangan pemimpin parti itu yang merajuk apabila tidak diberikan mainan. Ini dia siapa? Pemimpin MCA. Ini Dato' Zahid refer kepada MIC dan MCA. Hari ni saya baca sarabanan, saya ada tengoklah sarabanan cakap dalam bahasa Tamil, mencerca Dato' Zahid, mengatakan bahawa orang benci Dato' Zahid dan sebagainya lah. Dia tak sedar yang orang pun benci dia ketika dia jadi Menteri Sumber Manusia. Ada lupa tu, kan. Ada juga orang benci dia. Lepas tu, yalah, sebenarnya saya setuju sangat dengan pandangan Dato' Zahid, kan. Dia ada beberapa sebab. Itu yang Dato' Zahid kata tak dapat mainan. Wee Ka Siong dah biasa jadi menteri, tiba-tiba tak jadi menteri. Bila jadi menteri, nada dia lain. Bila dah tak jadi menteri, kan, nada dia pun lain, kan. Sekarang dah tak jadi menteri, lain. Asyik belasah kerajaannya. Lepas tu, sama juga dengan ini sarabanan, kan. Dia mengharapkan dia jadi menteri. Persoalan saya simple saja, bukan kita tak nak bagi dia jadi menteri. Lepas pilihan raya umum yang ke-15, dia, Wee Ka Siong, Wee Jack Seng, antara orang yang telah khianat kita, memberikan Apis, tolong tengok ni, terputus. Ni apa? Ni Facebook. Dia telah memberikan SD kepada Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. So, kalaulah selepas tanda tangan aku janji pun dia boleh khianat kita, kan? Dia boleh bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita lantik orang macam ni duduk dalam kabinet, hari Rabu pukul 9 pagi dia orang mesyuarat,
Tengah hari Muhyiddin dah tahu dah. Tengah hari Muhyiddin dah tahu exactly apa yang dibincangkan dalam mesyuarat. Jadi di mana perginya kerahsiaan. Dan ialah semua orang buat mistake. Yang 10 orang tu pun ada juga yang hari ni dah duduk dalam apa ni, yang betul-betul menyokong kerajaan. Kan, dia dah tahu dia silap berikan sokongan kepada pada Muhyiddin. Lepas tu mereka all out dengan kerajaan. Jadi kita pun bila tengok dia all out setia dengan kita, dekat 2-3 tahun dah nak masuk 3 tahun ni, kan, dia setia dengan kita. Kalau kita nak upgrade daripada Timbalan Menteri jadi Menteri pun, kita tak rasa takut. Betul tak? Tapi kalau sepanjang 3 tahun ni dia berjumpa dengan Hishamuddin, dia pergi tayang. Dia berjumpa dengan Ismail Sabri, dia pergi tayang. Dia bermesra, ramah mesra dengan geng-geng Perikatan Nasional pun dia pergi tayang dalam Facebook dia, dalam TikTok dia. Siapa nak percaya dengan orang macam ni? Dan kerja dia hari-hari duduk belasah kerajaan. Ada tengok Wikasion belasah Perikatan Nasional? Ada tengok Sarabanan belasah Perikatan Nasional? Tak ada, betul tak? Jadi sebenarnya dia di mana? Dia dengan kita ke dengan musuh kita? Kalau tanya dengan Datuk Zahid ni orang yang sangat lembut. Masih lagi melayan. Kalau saya tak layan MIC dengan MCA ni, minta maaf cakap. MIC hantar timbalan ataupun naib ketua pemuda dia, wakil rasmi kepada MIC menghadiri Konvensyen Perikatan Nasional. Menghadiri persidangan musuh kita. Kita nak simpan lagi ke bangkai ni? Kita tak boleh percaya dia orang. So kalau dah tak boleh percaya dengan dia orang ni, macam mana kita nak berkawan dengan dia? Dia dah berbincang dengan musuh. Mungkin besok lusa musuh cakap tak boleh bagi dia kursi. Dia patah balikkan kita. Kita nak bagi dia kursi. Bodoh lah kita. Betul lah. So saya sokonglah apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Zahid tu lah. Dia ni umpama kanak-kanaknya dia orang ni. Ketagih nak mainan tak dapat. Itu yang meroyan tak tentu pasal. Orang lain pun tak dapat jawatan. Tak ada bising pun. Tunjukkanlah kesetiaan. Kau dah khianat kita lepas pilihan raya umum ke-15. Tunjuk kesetiaan dulu. Barulah ada orang akan berubah. Barulah PM akan lebih percaya nak bagi tempat pada Wikasion ke pada Sarabanan. Tapi kalau kau buat perangai macam ni, menunjukkan pengkhianatan tu berterusan, macam mana orang nak percaya? Okey, ada lagi? Ada. Tan Sri Anwar Musa dilantik jadi pengarah pilihan raya PAS. Alhamdulillah. Saya yakin dengan pelantikan Anwar Musa sebagai pengarah pilihan raya PAS Negeri Sabah, satu kursi pun PAS takkan menang. Mark my word. Saya ingat dia orang ni bagus pergi ke Jepun belajar tengok macam mana recycle bin ni. Jom pergi tengoklah. Sebab saya tengok dia orang ni banyak recycle bin. Okey. Saya ingat cukup dulu untuk hari ni. Minta tolong share live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.